Ya, di WhatsApp konti lagi sebelum kita beralih ke AB Live, soalan daripada pendengar kita yang bertanya, ni semangat ni, sampai 1, 2, 3, 4 dekat 10 ni dia letak soalan yang sama. Okey, jom kita baca. Mungkin takut tertepas soalannya kot. Okey, soalannya, apa harus saya buat? Saya beli kereta Saga VVT 3 tahun, saya tukar sport ring saiz 15. Bila saya break kereta dia berbunyi krek atau ketah. Apa harus saya buat, Datuk? Ya, itu adalah pasal brake, tukar rim kepada saiz lebih besar tak ada masalah. Tetapi adakah brake caliper tu macam mana dia pemasangan waktu brake pad? Dia kriteria nanti brake pad tu ada kelonggaran. Sewaktu kita cengkam tu piston akan menolak brake pad menyebabkan ada gegaran. Menyebabkan boleh dengar bunyi tek. Jadi cek balik ke kedua kiri dan kanan brake pad tersebut. Dan mana dipanggilkan peralatan kelengkapan yang bergerak. Yang bergerak tu kena disemak. Okey, seterusnya. Mustain MTech Best katanya, terima kasih sebab ada pakar otomotif yang akan bagi tepat dengan permasalahan masing-masing. Okey, kita beralih ke AB Live Wan Nur Hana. Datuk, bagaimana cara untuk elakkan micro sleep ketika memandu? Oh, kalau tak nak micro sleep, senang je. Mesti ada kawan. Tapi jangan kawan tidur. Kawan tidur, kita pun terang. Micro sleep ni, dia hanya beberapa saat saja. Yang memang tukar. Terutama selepas makan. Kedua, tu tengah hari. Ketiga, memang kita gila ngantuk. Itu sebab saya selalu syorkan. Setiap 100 km, kita ngantuk ke, kita tak ngantuk ke, kita berhenti sekejap, pergi toilet, cuci muka ke, main air sikit ke, dan kita continue je ni. 1 minit, 10 minit, 20 minit, tetapi kita akan sampai dengan lebih selesa dan lebih selamat. Berbanding kita nak teruskan perjalanan, kita nak cepat sampai, tapi sampai ke tempat lain. Untuk apa? Jadi tidak ada makna. Jadi berhenti 10-20 minit, memberi ruang kepada kita untuk rehat, untuk hilangkan stres pemikiran kita, kalau kita malu, dan juga kita dapat memberikan rehat minda kita. Dan juga elok untuk kidneykan buah pinggang kan, Datuk, kan? Semestinya. Sebab vibration rate dia dah berhenti.